Saya percaya RPTM ni dia mengetengahkan penggunaan AI yang sihat, yang saya yakin dapat melahirkan graduan yang celik teknologi. Saya berharap agar RPTM ni dapat melahirkan pembina negara yang berkualiti dan tahap pendidikan akademik yang tinggi itu dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira umur ataupun latar belakang mereka. Aspirasi saya harap agar saya dan rakan-rakan saya dapat impak yang positif daripada RPTM ini, dan semua golongan masyarakat dapat melanjutkan pengajian mereka ke peringkat pendidikan yang tertinggi. Dan saya harap sewaktu pengajian, mahasiswa dapat didedahkan dengan pelbagai industri melalui kolaboratif yang dijalankan di bawah RPTM ini, dan sebaiknya menghabiskan pelajaran mereka dengan keadaan yang mereka bersedia untuk terus diserap ke dalam industri. Pada pandangan saya, rancangan pendidikan tinggi Malaysia merupakan satu langkah signifikan dan progresif selari dengan perubahan serta keperluan semasa. Justru pelaksanaannya seharusnya dan wajib selari dengan dasar pendidikan kebangsaan agar peranan pendidikan sebagai asas utama dalam pembinaan insan berkualiti dapat direalisasikan secara menyeluruh, sekaligus memperkukuhkan pemerkasaan dan pembangunan negara. Pelaksanaan rancangan pendidikan tinggi Malaysia diharap dapat melahirkan serta mengenal pasti bakat pelajar dalam pelbagai bidang, selain membentuk jati diri yang berdaya saing dan berdaya tahan. Pada masa yang sama, usaha ini menekankan peningkatan daya intelek, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dalam kalangan masyarakat di setiap peringkat umur, seiring dengan penerapan nilai kemanusiaan bagi menjamin kesejahteraan menyeluruh. RPTM 2026 menekankan kepada teknologi terkini, jaringan industri serta menekankan capaian pendidikan yang berkualiti. Sebagai contoh, apabila universiti mempunyai kerjasama yang banyak dengan industri di luar, maka para pelajar bukan sahaja terdedah kepada teknologi-teknologi terkini, tapi mereka juga berpeluang untuk berkhidmat dan bertugas di syarikat tersebut. Selain itu, dengan adanya kerjasama di antara industri dan juga masyarakat, maka pihak luar dapat melihat kepentingan universiti menerajui negara pada masa akan datang. RPTM ini sentiasa memberi fokus menekankan tenaga dan menggembelengkan semua tenaga pengajar serta pihak-pihak di universiti untuk bersama-sama membangunkan negara dalam bidang pendidikan. Oleh yang demikian, kita dapat lihat apabila semua pihak pelajar, semua pihak bekerjasama, maka sebarang perubahan di peringkat global, di peringkat industri, perkara ini akan sampai pada akar umbi untuk terus menggembeling tenaga dan berusaha meningkatkan pengajian di peringkat pengajian tinggi. Mengambil kira perkembangan AI semasa, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 adalah satu rancangan penting bagi memastikan sistem pendidikan tinggi negara kekal relevan, berdaya saing dan selari dengan keperluan ekonomi digital masa hadapan. Penekanan terhadap pendidikan TVET dalam bidang AI dan keselamatan cyber disokong oleh pendekatan flexible pathway diharap dapat membangunkan bakat secara lebih inklusif melalui laluan pembelajaran yang anjal, merangkumi micro-credential, pensijilan profesional, pembelajaran berasaskan industri dan mobiliti antara institusi pengajian tinggi. Diharapkan pelaksanaan rancangan ini juga memperkukuh kurikulum berasaskan industri, latihan hands-on serta pensijilan profesional agar graduan TVET AI dan keselamatan cyber lebih bersedia menghadapi cabaran sebenar dunia pekerjaan. Apabila dilaksanakan secara konsisten dan strategi, rancangan ini berpotensi membentuk ekosistem bakat digital yang mampan serta menyokong keselamatan dan daya saing negara dalam era